Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, untuk pagi ni aku akan nak ajak pasal session. Okay, hari ni aku nak ajak pun tentang cara-cara kita nak buat session. Paling mudah lah, paling kurang, paling command lah. Okay, aku pun tak pandai subjek ni, so aku ajak cara command lah. Okay, kalau orang tak pandai, dia belajar cara orang tak pandai, betul tak? Okay, study smart lah orang kata kan. Baik, untuk session ni kita nak buat, of course lah kan, hampa kena kenal dulu apa itu security session. Baik, aku bagi contoh lah kat hampa kan. Let's just say lah kan. Okay, aku buat file baru lah. Aku buat file baru. No. Aku nak buat file apa? Contohnya aku buat file baru. Login display .php contohnya kan. Okay, kita akan letak kat sini. Okay. And then katakanlah aku buat login display kat sini. Aku nyatakan lah kan. Contohnya nama sama dengan ni. Nampak semua kan. And then aku akan ambil kat matrik contohnya kan. Yang ni aku bagi contoh ni, contoh paling command lah. Okay. 139. Okay. So bila macam ni kan. Okay, dekat sini, bila kita nak masuk ke sini, dia akan terus display. Faham tak? Tanpa dia actually masuk terus ke dalam form tu. Okay. Tak kisahlah macam yang aku buat ni yang 3 ni kan. Yang ni tepi sikit. Yang 3 ni aku dah buat siap dah. Sekali aku akan explain. Macam contohan. Yang ni semua dah ada lah semua ni. Okay. Kalau nampak mesej ni, session berjaya. Okay. Sepatutnya kalau aku terus masuk ke file ni, dia akan terus display ni. Tapi, bila aku tekan dashboard ni, mana dashboard tu? Dia akan terus kembali ke login vulnerable. Maksudnya, dia tak muncul mesej ni. Sebab apa? Sebab aku tak login. Okay, dia terus bawa ke sini. Itulah session. Tanpa dia actually macam pecah masuk pintu belakang lah. Faham tak? Okay. Now, sama jugalah macam benda ni. Okay, yang ni aku buang lah. Okay, session display dah aku tunjuk contoh kan. Okay. Now kita nak buat. Okay. Baik, untuk nak buat session ni, paling kurang hang buat 3 file. Ini cara aku lah. Cara aku, hang buat 3 file. First, login. And then login. Dia juga ada satu file saja, tapi dia letak security semua atas ni. Tu nantilah aku ajak kan. Tapi for now, kita belajar cara command dulu lah. Cara paling lembab lah. First, form. Yang keduanya, kita akan buat session lah. Yang ni aku rasa simple lah semua. Kita dah belajar lah session ni. Kalau yang ambil PHP. Okay. So, of course, kita akan pergi ke login.process. Okay. Maksudnya, dia akan bawa ke file ni lah. Masuk je ke file ni, kita terus declare session. And then, macam biasalah, kita declare variable bagi setiap name. And then, kita akan buat session untuk username. Kalau nak buat password pun tak ada masalah. Nak buat dua-dua. Tapi, nak cepat, kita buat satu. Okay. And then, lepas kita dah set up tu, masuknya macam ni. Kita tekan submit. Dia bawa kita ke sini. Okay. And then, header. Header ni kita tahu lah kan. Bila kita tekan header tu, maksudnya dia nak direct ke mana. Contohnya, aku tekan submit. Pak. Maksudnya dia akan masuk ke page ni. Tapi dia tak melangkau pun ke page ni. Dia just lompat terus ke page yang kita buat header ni. Header ni maksudnya kita lompat page lah. Faham tak? Okay. So katalah kita lompat ke page dashboard. Okay. So bila lompat ke page dashboard, dia akan tunjuk yang ni. Okay. Dekat sini, yang ni abaikan lah. Dekat sini kita akan declare juga session. Dan dekat sini lah kita akan buat session security tu. Di mana if bukan nama kita, kalau contohnya kan bukan user, kalau contoh user tak login, contohnya ni basically macam ni lah, user tak login lah yang ni. Kalau user tak login, dia akan bawa kita ke login PHP balik. Maksudnya dia tak bagi pecah masuk lah, faham tak? Sebab kan kita login pakai yang ni kan. So dia akan bawa data kita ke sini and then ke dashboard. Dan nama kita tu juga dibawa ke sini. Okay, di mana kalau contoh kalau tak ada nama, contoh not ni not ni kan. Kalau tak ada nama, dibawa balik ke login PHP dan exit. Faham tak? Berbeza yang kita selalu buat dalam kelas PHP tu kan. If is set tu kan. If is set push semua. Yang ni kalau ada maklumat. Faham tak? Kalau ada maklumat, then dia akan display macam yang ni lah kan. Macam kita buat selalu dalam kelas. Betul ya? Tapi beza dengan yang ni is, kalau tak ada nama, tak ada butiran, maka dia akan bawa balik ke login PHP. Then dia exit. Kalau hampa faham itu, macam cakap aku, hampa buat macam ni, tutup mata dua belah pun boleh buat. Cakap aku, sebab hampa dah faham. Aku explain ni cara mudah, cara paling command lah aku boleh explain. Okay, walaupun aku ni pun tak ada lah pandai sangat lah bidang IT ni kan, but that's the only way lah. So, macam biasa, kita cuba sekali lagi ya. Okay, so aku tak login lah, aku terus masuk dashboard PHP. So, sepatutnya dia akan keluar message ni. Okay,
Bila kau masuk, dia akan kembali balik ke login vulnerable. Sebab apa? Sebab kita tak letak nama. Bila tak letak nama, dia akan bawa kita ke login PHP. Ingat balik header tu apa maksud header kan? Dia direct kita, dia guide kita ke page mana. Okay. Dan of course jangan lupa juga lah exit. Okay. So, okay, kita cuba buat. Okay, ni login lah. Kita login balik. Nampak? Dia bawa kita ke login PHP kan. Okay, kita cuba. Letakkan maklumat. Letak je maklumat apa-apa pun. Asalkan kena ada nama lah. Sebab nanti kalau kosong tak boleh login. Submit saja and just like that. Kalau nampak macam ni, session berjaya. Okay. So, ini cara paling common lah. Cara paling common, paling susah. Kalau macam yang paling advance, dia letak dalam satu page. Yang tu aku tak belajar lagi lah. But, kita boleh belajar slow-slow lah. Okay. So, itu sajalah video kita hari ni. Kita belajar pasal session scripting. Kalau hampa dah power dah bab-bab ni, session row apa semua ni, aku pass kat hampa lah. Tapi kalau aku ada masa, mungkin aku akan buat. So, the next video aku akan buat prepare statement lah. Okay. Pun cara aku jugalah, cara command aku jugalah. Okay. So, itu sajalah video kita pada kali ini. So, sekian. Terima kasih.